Tuan-puan, guru saya bagi tahu iaitu Tuan Azizi Ali dan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan boleh baca sendiri buku-buku kewangan yang mereka tulis. Antaranya adalah buku Wang Emas, ataupun buku Misi Bebas Hutang, ataupun buku Masa Untuk Emas, ataupun buku-buku kewangan lain. Tuan-puan boleh baca sendiri. Apa yang mereka pakar bagi tahu ni tuan-puan, asas membina kekayaan adalah dengan menyimpan. Kalau menyimpan pun tak boleh tuan-puan, lambat lagi lah kita nak jadi kaya. Jadi sebab itulah penting kita belajar ilmu kewangan ni tuan-puan seawal yang boleh. Kalau tuan-puan yang tengah tengok video saya ni masih lagi usia 18, 19 ataupun 20-an, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis. Dan kalau boleh, follow TikTok saya dan tengok semua video saya dekat TikTok ni, sebab saya buat based on pengalaman saya sendiri. Daripada usia saya 18 tahun, saya belajar tentang kewangan ni. Jadi basically tuan-puan, income yang kita dapat, tuan-puan kena simpan. Simpan dulu baru belanja. Itu teknik tabungan yang betul bila kita nak menabung. Tapi kalau kita tak boleh nak simpan duit, tuan-puan jangan simpan duit juga, sebab dia memang tak akan lekat. Based on pengalaman saya bantu beribu orang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Mereka dah kerja bertahun-tahun tuan-puan, tapi saving RM1,000 pun mereka tak ada dalam akaun bank. So benda ni sangat-sangat bahaya. Tapi bila mana mereka alihkan simpanan ataupun tabungan mereka kepada bentuk emas, rupanya mereka boleh simpan beribu-ribu ringgit tapi dalam bentuk emas. Sebagai contoh, kalau mereka konsisten simpan 1 gram 1 bulan, cukup setahun mereka dah ada 12 gram emas, yang mana nilai 12 gram emas pada hari ni tuan-puan hampir RM5,000. Jadi kita boleh tengok dekat situ tuan-puan, bila kita menabung dalam bentuk emas, saving kita makin lama makin banyak dan makin bertahan lama. Dan saya sendiri pun alami benda ni juga. Dan sebab itulah saya banyak buat video dan berkongsi ilmu tentang kewangan dan tentang emas kepada tuan-puan dekat luar sana yang memang tak boleh nak simpan duit. So cuba menabung dalam bentuk emas, insya-Allah berkesan. Okey? Jadi perkongsian yang santai tapi sampai, teruskan follow saya.